Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Zuhairi bin Muhammad Rizwan, nombor metrik D202511116996. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang pengurusan pembelajaran di dalam bilik darjah. Selalu apa yang kita nampak dalam bilik darjah merupakan ruang biasa yang ada meja dan kerusi. Tapi sebenarnya dari sudut sosiologi, bilik darjah merupakan satu sistem sosial yang sangat kompleks. Bilik darjah merupakan tempat di mana cikgu dan pelajar saling berinteraksi dan mempengaruhi antara satu sama lain. Dalam video ini, saya akan menekankan 3 perkara utama. Yang pertama adalah pengurusan organisasi, yang kedua adalah pengurusan tingkah laku, dan yang ketiga adalah penglibatan dan motivasi pelajar melalui teori-teori sosiologi. Kita akan teruskan kepada perkara yang pertama, iaitu pengurusan organisasi. Ia bukan sekadar susun meja, tetapi ia merupakan perancangan yang sistematik akan ruang, masa dan juga peraturan untuk menjadikan suasana belajar lebih selesa. Terdapat 2 pandangan yang menarik. Yang pertama, teori functionalism. Menganggap kelas ini seperti masyarakat kecil. Tugas cikgu adalah untuk mengajar nilai dan disiplin supaya pelajar sedia untuk masuk ke dunia luar. Manakala yang kedua adalah teori instructionalism simbolik. Apa yang dikatakan ialah susun atur meja ataupun jadual itu sebenarnya ada mesej yang tersembunyi tentang kuasa dan hubungan antara pelajar dan guru. Dalam masa yang sama, sebagai seorang guru, kita kena sedar tentang teori konflik. Setiap pelajar membawa modal budaya ataupun latar belakang yang berbeza dari rumah. Jika guru hanya menghargai cara hidup golongan tertentu, pelajar lain mungkin akan rasa terpinggir. Jadi, organisasi kelas mestilah adil. Sebagai contoh, guru melakukan susun atur yang senang supaya pelajar dapat bekerjasama di dalam kelas, membuat peraturan bersama-sama dengan pelajar dan membahagikan masa dengan adil supaya semua pelajar dapat peluang belajar yang sama. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang perkara yang kedua, iaitu pengurusan tingkah laku atau disiplin. Disiplin merupakan satu proses sosial untuk menjadikan kelas rasa selamat dan saling menghormati. Jika mengikut teori functionalism, disiplin itu penting supaya kelas tidak kucak-kacir dan siapa yang buat baik dapat hadiah, manakala siapa yang buat salah akan didenda. Akan tetapi, teori konflik mengingatkan kita supaya jangan cepat untuk menghukum pelajar. Kadang-kadang apa yang kita nampak seperti pelajar yang nakal itu sebenarnya hanya perbezaan budaya. Jadi, cikgu perlulah lebih faham akan latar belakang mereka. Satu lagi perkara yang penting ialah kesan pemberian gelaran. Jika guru asyik memanggil pelajar itu seperti budak malas, lama-kelamaan dia akan mempercayainya dan betul-betul akan menjadi malas. Oleh demikian, guru perlulah menggunakan cara yang lebih positif seperti bina hubungan yang mesra dan percaya antara satu sama yang lain. Guru juga digalakkan menggunakan pendekatan restoratif, iaitu memperbaiki hubungan yang rosak daripada terus menghukum. Ini selaras dengan nilai Islam yang mementingkan nilai kemaafan. Akhir sekali, perkara yang ketiga ialah penglibatan dan motivasi. Pelajar akan lebih terlibat jika mereka rasa dihargai secara emosi dan kognitif. Menurut tokoh bernama Bourdieu, pelajar yang cara hidupnya di rumah hampir sama dengan cara di sekolah biasanya lebih senang untuk menyesuaikan diri. Jika apa yang kita ajar tidak ada kena-mengena dengan hidup mereka, mereka akan rasa bosan ataupun terasing. Oleh sebab itu, motivasi bukan sahaja datang dari dalam diri pelajar tersebut, akan tetapi datang dari kata-kata semangat cikgu dan sokongan rakan-rakan sebaya mereka. Sebagai kesimpulan, untuk mengurus kelas dengan berkesan, seorang guru perlu faham yang bilik darjah ini adalah satu sistem sosial yang sangat berkait rapat. Cikgu yang hebat ialah cikgu yang celik sosiologi, iaitu cikgu yang boleh merancang kelas dengan adil, mengurus disiplin dengan cara yang baik serta memberi semangat kepada semua pelajar tanpa memilih kasih. Matlamat seorang guru bukan sahaja untuk memberi pelajar pandai subjek akademik, tetapi untuk membentuk manusia yang baik selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar.